peningkatan kos menampung keluarga dan khususnya kos perubatan ataupun kenaikan kos perubatan. Salah satu golongan yang paling terjejas oleh kenaikan kos perubatan adalah pesakit kanser. Keadaan ini adalah serius memandangkan 1 daripada 4 rakyat Malaysia akan menghidap kanser sebelum umur 75 tahun. Dan malah setiap 12 minit seorang rakyat Malaysia didiagnos dengan kanser. Tuan Pertua, perawatan ataupun kos merawatan kanser ada implikasi kepada quality of life sesuatu keluarga. Salah satu keluarga yang saya berjumpa di rumah mereka, seorang wanita, memberitahu saya oleh kerana kos perawatan kesakitan kanser beliau telah menjadi liability kepada keluarga beliau. Ini adalah seorang emak yang mengatakan kepada saya bahawa dia telah menjadi sebagai liability to her own family. Dan saya pun tanya mengapa puan mengata you menjadi liability. Dia mengatakan sebab kos rawatan saya adalah tinggi, maka saya tidak dapat memberi dan juga dengan gaji yang sederhana, maka saya tidak dapat hantar anak-anak saya ke tuition, tidak dapat membeli baju yang baru dan juga tidak dapat memberi makanan yang cukup untuk anak-anak saya. So this is a serious masalah. Dan juga yang betul, kita dapati beberapa anggaran dikemukakan untuk mengenal pasti jumlah kanser di Malaysia. Satu anggaran yang dikemukakan pada 2007 melalui pendaftaran kanser kebangsaan Malaysia atau National Cancer Registry of Malaysia merekodkan 21,773 rakyat Malaysia yang telah didiagnos dengan kanser setiap tahun. Dan mengikut pakar, lebih kurang pakar yang lain, lebih kurang 10,000 kes kanser tidak didaftar dalam senarai ini setiap tahun. Menurut anggaran lain, terdapat lebih kurang 90 hingga 100,000 orang di Malaysia yang hidup dengan kanser pada bila-bila masa. Tuan Pertua, I'm sure you will agree with me bahawa this is a ticking time bomb. The ticking time bomb, a health disaster in the making. Mengikut pakar kanser pada tahun 2025, 9 tahun yang akan datang, kadar kanser dijangka meningkat kepada 54%. Dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, kira-kira 50% daripada mangsa kanser ataupun cancer survivors adalah wanita dan lelaki ialah 45%. So terdapat komponen gender dalam memahami dan pengurusan penyakit ini. Kos rawatan dan penjagaan kanser adalah cukup tinggi di seluruh dunia. Di Malaysia, pakar kanser epidemiologi Universiti Malaya, Profesor Nirmala Bhupadi menjelaskan bahawa kos purata untuk rawatan kanser payudara boleh mencecah sehingga RM65,000 pada setiap tahun. Dan mereka yang berpendapatan kurang daripada RM4,700 sebulan akan menghadapi masalah yang sangat besar untuk membayar jumlah ini. Ini pandangan beliau. Dan menurut kajian iMoney, kajian ini dikeluarkan pada tahun lalu, kos keseluruhan untuk rawatan kanser payudara ada lebih kurang RM395,000. RM395,000. Mana keluarga Malaysia boleh bayar kos rawatan seperti ini? This is a death sentence for most women. Menurut beliau, kira-kira 45% daripada pesakit kanser Malaysia mengalami bencana kewangan atau financial catastrophe, di mana kos perubatan lebihi 30% daripada pendapatan isi rumah selepas 12 bulan. Satu lagi kajian, Tuan Yang Pertua, yang dilakukan oleh George Institute for Global Health di Sydney memperkukuhkan ataupun reinforces teori malapekata kewangan atau financial catastrophe yang dibincang tadi, yang dihadapi oleh pesakit-pesakit luar, pesakit kanser dan keluarga mereka. Pertama, 51% pesakit kanser akan mengalami kemelutan kewangan selepas 1 tahun diagnosis. 49% pesakit kanser akan menggunakan semua simpanan peribadi mereka.
39% pesakit kanser tidak dapat membayar untuk ubat. 35% pesakit kanser tidak mampu membayar kos konsultasi perubatan. 22 pesakit kanser pula tidak berupaya membayar wang sewa rumah mereka, dan 19% pesakit kanser memberhentikan rawatan mereka oleh kerana kekurangan wang. 11% pesakit kanser meninggal dunia pada tahun yang pertama. This is a very sorry state of affairs. Sedih, betul. Tuan Pertua, jelas daripada angka-angka ini, pesakit-pesakit kanser menghadapi masalah kewangan akibat daripada penyakit mereka. Jadi peranan kerajaan adalah penting untuk mengurangkan beban kewangan golongan ini, terutama golongan miskin. Pertama, saya cadang supaya kerajaan pertama mengemukakan National Cancer Blueprint. National Cancer Blueprint untuk mengatasi kanser dan cara-cara untuk menolong pesakit-pesakit kanser dengan bantuan kewangan. Ini juga termasuk cara-cara pencegahan, pengesanan awal kanser, social and medical support dan lain-lain isu untuk menangi kanser ini. Kedua, untuk update dan kemaskinikan pendaftaran kanser kebangsaan atau National Cancer Registry. Ini adalah penting sebab data dan maklumat yang sedia ada dikatakan adalah kurang memuaskan. Ini adalah sebab pendaftaran kanser kebangsaan terakhir adalah pada tahun 2007. Ketiga, untuk mengkecualikan semua GST untuk NGO-NGO yang terlibat dalam kerja menangani seperti MACNA, iaitu Majlis Kanser Nasional atau National Cancer Council, yang kerja tungkus lumbus untuk menolong pesakit-pesakit kanser. Keempat, untuk kecualikan pembayaran GST kepada semua pesakit kanser, iaitu ubat, consultation, surgery dan medical equipment. Kelima, untuk menambahkan peruntukan kewangan kepada mana-mana institusi yang membuat kajian mengenai kanser. Tuan Yang Pertua, isu yang kedua saya nak bangkit adalah berkait dengan sistem kawalan e-commerce. Kerajaan sedang mempromosi sistem e-commerce untuk mendorong rakyat, khususnya golongan muda, untuk menjadi pengusaha. Tetapi nampaknya kawalan terhadap sistem e-commerce ini kurang memuaskan. Saya bangkit isu ini sebab banyak anak muda dan wanita yang kerja dari rumah senang menjadi mangsa kepada ejen-ejen tertentu oleh kerana kurang kawalan daripada pihak kerajaan. Malangnya, wanita-wanita yang kerja dari rumah tidak ada perlindungan daripada penipuan dan penyelewengan yang berlaku. Akibatnya, mereka terpaksa tanggung hutang dan ini menjadi masalah kewangan keluarga. Tuan Pertua, baru-baru ini saya telah menerima aduan daripada 40 wanita Melayu yang telah diseleweng oleh 4 ejen dan jumlah wang yang mereka hilang ialah lebih kurang 2.2 juta ringgit Malaysia. Dan wang ini bukan wang pengusaha berkenaan, tetapi wang daripada klien dan pelanggan mereka. Sekarang 40 wanita ini terpaksa mengambil tanggungjawab untuk bayar balik wang ini. Berhubung dengan ini, wanita-wanita berkenaan telah membuat laporan polis pada 19 Julai dan nama laporan ialah Seri Muda 01771116 dan pada 20 hari bulan Julai, satu hari selepas laporan polis itu dibuat, mereka diberitahu oleh pihak polis bahawa kes ini telah dirujuk kepada tribunal pengguna. Saya telah membangkit isu ini secara lisan di Parlimen mengenai perkara ini. Dan pihak Menteri Dalam Negeri mengatakan bahawa kertas siasatan akan disampaikan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan seterusnya. Apa yang saya tak faham, Tuan Yang Pertua, ialah bagaimana dua keputusan yang berlainan boleh dibuat oleh agensi yang sama. Pihak polis berkata refer to tribunal pada keesokan hari. Walhal Menteri Dalam Negeri mengatakan laporan ini akan direfer kepada pejabat peguam negara. Ini langsung tak masuk akal. Saya harap Menteri Dalam Negeri boleh memberi keputusan muktamad dalam hal ini supaya orang ramai, khususnya wanita-wanita, dapat keselamatan atau protection daripada agensi-agensi kerajaan. Tuan Yang Pertua, kalau kerajaan tidak memberi protection ini, maka pengusaha-pengusaha akan terdedah kepada penipuan dan muslihat sindiket tertentu. Saya mohon kerajaan menjelaskan cara yang akan guna pakai untuk membantu 14 wanita Melayu ini supaya ringankan beban kewangan mereka. Tuan Yang Pertua, satu lagi perkara yang saya nak bangkit adalah berkait dengan bajet 2017 adalah inisiatif kerajaan untuk menyokong industri tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy.
Mengapakah kerajaan memilih langkah jogging on the spot sewaktu negara-negara lain sedang mencuba sedaya upaya untuk memulakan langkah ke arah ekonomi renewable energy? Saya berpendapat bahawa Malaysia telah hilang peluang untuk menjadi penaraju dalam rantau ASEAN untuk bergerak dari ekonomi low wages kepada satu ekonomi teknologi tinggi atas tenaga boleh diperbarui ataupun renewable energy. Dengan tenaga boleh diperbarui ini, kemungkinan besar untuk Malaysia satu menubuhkan industri baru serta pekerjaan baru, menukar langkah ekonomi negara kepada satu yang berasaskan teknologi tinggi, menyokong langkah-langkah untuk mengatasi climate change ataupun perubahan iklim. Saya mohon supaya kerajaan menjelaskan inisiatif untuk memerangi perubahan iklim serta menubuhkan industri tenaga boleh diperbaharui ataupun renewable energy. Tuan Yang Bertua, isu satu lagi yang saya melontarkan di sini adalah penglibatan loji tenaga nuklear. Pada bulan Oktober, saya difahamkan, iaitu bulan yang lalu, saya difahamkan kerajaan telah berjumpa dengan beberapa pakar dari industri ini, termasuk dengan perbincangan awal melibatkan International Atomic Energy Agency. Adakah ini bermaksud bahawa cita-cita kerajaan untuk revive projek nuklear telah mula? Apakah dasar kerajaan dalam industri ini dan adakah kerajaan berpendapat bahawa loji jana kuasa nuklear ini selaras dengan komitmen Malaysia dalam Paris Agreement UNFCCC untuk memerangi perubahan iklim? Akhirnya saya mohon supaya Menteri menjelaskan sama ada syarikat dari negara China akan diberi kontrak ini dan apakah kos untuk projek nuklear, kos untuk projek nuklear. Ya. Siasatan. Setuju dengan Kelang ni tentang loji nuklear di Malaysia ni. Malaysia ni tidak perlu buat masa ni untuk nuklear ni. Sebab kalau kita tengok banyak contoh-contoh di luar negara ni, terdapat kemalangan yang dahsyat yang tidak boleh selesai. Saya rasa tidak Malaysia ada alasan yang kukuh untuk menerima loji nuklear, power nuklear ni. Saya sokong pendapat yang berhormat mengatakan bahawa Malaysia tidak seharusnya menyokong nuclear power plants di Malaysia. Bukan sahaja kemalangan-kemalangan yang telah berlaku, tapi juga kos yang akan terlalu tinggi. Dan oleh kerana masalah ekonomi Malaysia, kemudian ekonomi Malaysia, maka ini akan menjadi beban kepada negara Malaysia. Tapi apa saya takut ialah sekarang Perdana Menteri dia ada di China dan mungkin dia akan diberikan satu jaminan daripada pihak China bahawa mereka akan build, operate and transfer nuclear power plants di Malaysia. Ini merupakan satu isu saya fikir yang harus diperbincang secara terperinci. Tapi saya sokong pendapat yang berhormat bahawa tenaga nuklear tidak ada tempat di Malaysia. Dan last sekali Tuan Yang Bertua, Tan Sri, ialah beberapa bulan lalu dua pelajar di Klang telah dipukul oleh 3 pegawai polis di IPD Klang. Dan satu report telah dikemukakan iaitu Klang 027-689-16. Mereka dihentam ke dinding, malah satu lagi daripada pegawai polis membaling kasut ke arah kedua pelajar ini. Mereka ditendang, walaupun seorang anak kecil itu telah jatuh dalam lantai, beliau ditendang dan dipukul. Saya nak tanya kepada pihak kerajaan, satu report telah dikemukakan, telah dibuat, mengapa hingga sekarang tidak ada apa-apa tindakan yang diambil terhadap ketiga-tiga pegawai polis ini. Terima kasih.